Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang terakhir sebelum masuknya Ramadan, dan kalau diizinkan Allah taala selepas raya kita akan bertemu lagi. Apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dapat pertemukan kita di dalam surau diri Jumaat ini. Semoga Allah memberkati usaha kita dan Allah menjadikan amal soleh kita ini pemberat pada hari akhirat nanti. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW. Tiap-tiap bulan kita mendengar hadis Nabi SAW, yang mana orang yang mendengar hadis Nabi SAW pastinya ada kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Ini difahami daripada hadis Nabi SAW. Barisan EJK Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, guru-guru yang ada, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, kita akan masuk pada hadis yang ke-8, muka surat, kalau kitab hijau, muka surat 161. Ada lebih kurang lagi dalam 34 hadis, tuan-tuan. Tahun ke berapa habis, wallahu alam. Tapi tak apa, alhamdulillah. Kenapa imam dia nama je hadis 40, tapi dia ada lebih kurang 42-43 hadis. Semua hadis yang dikumpulkan ini adalah tonggak utama ataupun the basic of Islam, ataupun asas-asas agama Islam. Baik. Hadis yang ke-8, kalau dalam kitab ini dia tak tulis tajuk, tuan-tuan. Tapi tajuk hadis ini adalah hurmatul muslim. Apa perkara haram yang diharamkan oleh seseorang muslim ini untuk lakukan dia, yang tak boleh dibuat. Apa dia? Ustaz, haram
menarak, zina, mencuri, itu haram. Ya, na'am, kita tahu. Tapi apa asas yang lebih utama daripada perkara-perkara fiqh? Okey. Jadi kita tengok. Biisnadil muttasil ila al-imami Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Itu nama Al-Imam An-Nawawi. Nanti orang tanya, siapa nama Imam Nawawi? Nawawi itu bukan nama dia. Nawa itu tempat tinggal dia. Digelar Nawawi. Nama dia Al-Imam Abu Zakaria Yahya. Abu Zakaria Yahya Ibnu Sharaf An-Nawawi Al-Syafi'i Al-Ash'ari. Jadi di belakang dia tu ada nama Al-Syafi'i. Maknanya Imam Nawawi ini adalah bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Mazhab seperti kita. Walaupun dia asal daripada Arab, tetapi dia bukanlah berpegang seluruhnya kepada mazhab lain. Dia bermazhab fiqh dengan mazhab kita, iaitu mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Ash'ari, dia ada gelaran Al-Ash'ari. Itu bukan nama atuk dia, tetapi dia berpegang kepada Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, iaitu dua ulama besar dalam mengumpul ataupun mengajar kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita faham Imam Nawawi bukan Syiah, bukan Wahabi, bukan Mu'tazilah, dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Dengan sanad yang bersambung kepada beliau menukilkan hadis Nabi SAW yang tajuknya Hurmatul Muslim, iaitu tentang keharaman ke atas orang Islam. Baik, kita baca dulu. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Baik, kita tengok hadis ini. Baik, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kita baca dulu terjemahan bawah tu, kemudian baru saya syarahkan sikit-sikit. Iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Selalu kita dengar radhiyallahu anhu. Kejap lagi saya syarahkan. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan supaya memerangi manusia hingga mereka mengucap la ilaha illallah. Yakni apa maknanya? Bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kalau di situ dia kata bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, sama. Ataupun bahawa aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah saja yang layak disembah. Itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka perbuat demikian itu, terpeliharalah mereka daripadaku darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, iaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kalau kita tengok hadis ini menceritakan tentang apa dia tuan-tuan, iaitu keharaman satu perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk seorang Muslim, yang untuk Muslim buat, Allah tak bagi. Salah satu daripada keharaman
yang Allah perintahkan ke atas umat Islam yang tak boleh kita lakukan, kita kena tinggalkan. Baik. Dan kita tengok kat situ, hadis ini diriwayatkan oleh Ani bin Umar. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Selalu tuan-tuan tengok daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ni kenapa huma pula? Maknanya apa? Yakni hadis ini diriwayatkan daripada anak Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu siapa dia? Abdullah bin Umar. Sebab tu dia bila nak doakan kepada mereka dalam hadis ni, hadis ini menyebut radhiyallahu anhuma untuk dua orang. Anhu untuk seorang. Macam tuan-tuan baca doa kalau tahlil kalau kita dapat nama tu, Qaryah bagi kat kita nama-nama untuk dibacakan tahlil, semua nama perempuan ataupun seorang nama perempuan. Allahumma ghafir laha, tu, warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau lelaki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Belakang tu ada huha, bukan gelak kan? Bukan gelak. Dia dalam bahasa Malaysia dipanggil kata ganti nama. Kalau ramai-ramai jenazah ramai ni, macam tsunami kan? Tsunami dulu, Covid pun ramai yang meninggal. Tak boleh buat apa, sembahyang sekali ramai-ramai. Jenazah lelaki ada, perempuan ada. Macam mana? Tukar hu tu kepada hum. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Contoh surau dia buat majlis tahlil, tapi nama-nama tak tahu siapa. Imam kata niatkan masing-masing, hadiahkan tahlil ni kepada arwah mak ayah kita yang telah pergi dulu, siapa-siapa saja dalam ahli keluarga kita yang telah pergi dahulu. Maka kita tak tahu nama siapa, kita niat saja. Siapa yang dah meninggal dunia, kita niat, ya Allah sampaikan pahala, ampunkan dosa mereka. Jadi kita tak tahu siapa nama, maknanya kita niat tahulah siapa yang meninggal tu, cuma nama tak ada. Kita kampuikan sekali, Allahumma ghafir lahum. Hum tu untuk semua. Jadi dekat sini anhuma. Anhuma ni untuk dua orang saja, tak ada seorang, tak ada dua orang. Dia dua orang je. Bahasa Arab dia macam tu. Satu, dia ada satu untuk seorang, ada untuk dua orang, ada tiga dan ke atas. Kalau satu untuk lelaki, hu. Kalau dua orang, huma. Kalau ramai lelaki, hum. Kalau kumpul dalam surah ni ada lelaki perempuan, hum juga. Jadi dalam hadis ni disebutkan Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dua orang. Huma tu siapa? Kita doakan kepada Allah supaya Allah meredai kehidupan dua beranak ni. Siapa dia? Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Abdullah ni siapa? Bukan ayah Nabi. Ya, ayah Nabi, ya betul. Kejap lagi Ustaz kata, tuan-tuan kata, Ustaz ni pelik lah, dah kata Abdullah tu bukan ayah Nabi pula. Bukan. Yang ayah Nabi tu kita cerita hal lain lah. Abdullah adalah salah seorang daripada anak Sayyidina Umar, yang juga merupakan sahabat besar Nabi SAW. Dua-dua wali Allah, waliullah. Sayyidina Umar adalah wali Allah, waliullah. Para wali Allah yang sangat besar, sangat agung. Yang pertama sekali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi ni ada yang wali Allah. Jadi kedua-duanya wali Allah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh anak Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar ini meriwayatkan hadis yang bersabda umirtu an uqatilan nas, iaitu di situ ada perkataan umirtu, seumpama Nabi menyebut bahawa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia. Ini di antara gaya bahasa Arab. Jadi perkara ini adalah asas utama.
Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah orang itu mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hai Ustaz, yang saya baca maksurat ayat Al-Baqarah kan, Islam kalau kita tak boleh paksa orang masuk Islam, la ikraha fid din, tak boleh paksa orang masuk Islam. Nak ni biar dia rela hati masuk Islam. Ni nampak hadis ni macam paksa, sebab Nabi kata aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi manusia sehingga manusia tu takut dan masuk Islam. Itu bukan maksud hadis tu. Bukan, dia hadis sebalik. Nanti kita akan baca. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, dan disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi menyebutkan aku telah diperintahkan, umirtu an uqatilan nas, walaupun dekat sini Nabi sebut aku diperintahkan, itu jelas kerana kalau Nabi katakan aku diperintahkan, ini bermakna perintah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang perintahkan Nabi untuk menyeru manusia masuk kepada Islam. Baik. Uqatilan nas maknanya adalah untuk memerangi manusia. Baik, kita akan baca dulu satu-satu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar, kita dah bacakan tadi, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dan mempercayai nilai hukum yang amat penting dalam hubungannya dengan peperangan terhadap orang yang memusuhi Islam, iaitu sejauh mana peperangan itu dilakukan dan bilakah pula masa yang diberhentikan. Ni baik, kita tengok perkara peperangan terhadap manusia. Baik, muka surat 162. Perintah memerangi manusia. Kata pengarang syarahan ini, hadis tersebut menerangkan bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Manusia yang diperangi itu bukanlah semua manusia, tetapi penyembah berhala yang sudah nyata permusuhan dengan mereka. Makna di sini Nabi bawa Islam bukan dengan cara kekerasan, bukan cara dengan memaksa orang masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, aku bunuh kamu, bukan. Tetapi maksud di sini, kata pengarang, iaitu bahawa aku diperintahkan supaya memerangi manusia adalah manusia yang diperangi itu bukanlah semua manusia. Kalau dalam peraturan perang sendiri pun Islam dah gariskan, dah berikan garis panduan macam mana nak berperang, mengikut syarak. Walaupun contoh, walaupun dalam keluarga itu suami dia musuh Allah, akan tetapi yang layak kita bunuh adalah suami dia. Adapun dalam rumah tu isterinya, anak kecil dia, orang tua, kedua-dua orang tua dia yang ada dalam rumah, maka haram bagi kita untuk membunuh mereka. Yang memerangi kita adalah suami, keluarga yang syirik kepada Allah Ta'ala itu. Jadi ada peraturan. Tumbuh-tumbuhan tak boleh kita bunuh dalam peperangan, tak boleh kita cantas. Tunggangan-tunggangan, kenderaan tunggangan, contoh kalau dulu zaman Nabi, kuda, unta, tak boleh kita pancung kaki dia supaya musuh yang naik atas dia jatuh, tak boleh. Ada undang-undang dia. Maknanya Islam datang ataupun disebarkan oleh Nabi SAW ini dalam keadaan yang mulia. Kalau teroris hari ini 2026, contohnya Yahudi ke siapa-siapa yang memusuhi Islam di Malaysia sekalipun, dia kata Islam ni teroris. Islam ni datang dalam keadaan memang mengangkat pedang, dia kata. Memang dialah yang dia orang yang tak faham Islam ni tuduh macam-macam. Tidak pernah ada perintah Allah menyuruh Nabi membawa Islam ini dalam cara ataupun dalam keadaan memaksa orang suruh masuk Islam.
Lepas tu kena faham hadis ni. Sebab dalam ayat Al-Quran, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan membaca apa dia? Membaca Al-Ma'thurat. Dalam Al-Ma'thurat tu ada surah Al-Baqarah, La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ajaran sesat diguna ayat Quran juga. Ni satu masalah dalam negara kita. Ajaran sesat, contohnya ayah, pin, sister in Islam, dia guna ayat tu. Dia guna apa? Dia guna ayat yang saya baca, La ikraha fiddin. Dia kata apa? Bagi anak-anak yang dah umur mencapai 18 tahun, kita tak boleh paksa. Kalau kita Islam, kita tak boleh paksa dia peluk agama Islam. Terpulang pada dia nak pilih agama apa pun. Oh, ini bukan tafsiran para ulama. Tengok. Ajaran sesat pun, mereka menggunakan ayat Al-Quran tetapi tidak mengikut tafsiran yang betul. Sister in Islam siapa? Tu yang geng-geng peguam rambut putih, siapa? Siti Kasim. Dia di antara orang yang memperjuangkan Sister in Islam. Dia nak jadi zaman kejatuhan kerajaan Turki, zaman pemerintahan Kemal Atatürk, nak meliberalkan, nak menyamaratakan agama ni. Padahal Islam tak akan sama dengan agama-agama lain. Dia kata terpulang, tak boleh paksa. Anak dah umur 18 tahun, ikut suka hati dia. Dia nak pilih agama apa pun terpulang. Mak ayah tidak berhak untuk menentukan anak itu agama apa. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kena faham juga ayat Quran tu. Ini ajaran sesat. Ajaran sesat. Tapi ada mereka kena tangkap tak? Kerana ada juga golongan VVIP yang terpengaruh dengan golongan mereka. Allah tak tanya bila kita masuk dalam kubur, oh kamu VVIP tak apa, aku bagi kubur yang cantik, kau tak akan kena azab. Tak ada. Kita VVIP ke, pemimpin masyarakat ke, orang awam biasa ke, sama saja akan dimakan oleh ulat belulat dalam tanah. Jadi yang kita akan dipersoalkan adalah amal kebajikan kita. Jadi nak faham di sini, Islam datang dalam keadaan bukan memaksa manusia untuk masuk Islam. Adapun ayat Al-Quran yang tadi, La ikraha fiddin, bukanlah maksud seperti ajaran sesat tu. Jadi yang kita faham, La ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama ni, maknanya adalah bukanlah Islam itu memaksa orang masuk ke dalam agamanya dengan cara berperang dan sebagainya. Tidak. Dengan rela hati. Sebab tu kita kalau ada orang yang nak baru masuk Islam, kita kena tanya, kamu adakah kamu nak masuk Islam ni dengan rela hati, ataupun kamu kena paksa dengan kawan kamu yang Islam, ataupun kamu terdesak dan sebagainya, macam mana kan? Kena tanya sungguh-sungguh. Tapi kalau orang betul-betul nak masuk Islam, kena percepatkan proses dia. Tuan-tuan jangan pergi bawa jabatan agama lagi. Jabatan agama ni untuk kita daftarkan dia. Adapun kalau dia memang kata, Encik, dia jiran gitu, Encik saya nak masuk Islam, you seorang? Tak, satu keluarga dia Islam kan, walaupun duduk kat tembok, walaupun duduk bawah pokok mangga kan, tengah cicah dengan kuah rojak kan, Islamkan dia dulu. Senang je, ikut saya, asyhadu an la ilaha illallah, bagi dia sebut betul-betul. Kalau tuan-tuan faham bahasa dia, guna bahasa dia. Tak payah guna bahasa Arab, tak apa. Kalau dia bahasa India, guna bahasa India. Tuan-tuan pandai bahasa India, ajar dalam bahasa India. Tak ada masalah. Chinese, percepat. Besok ke akan esok hari, baru bawa dia pergi jabatan agama, isi borang, nak tukar status IC dia dan sebagainya. Baik. Jadi Islam, jadi maksud di sini apa dia? Islam datang bukan dalam keadaan paksa. Sebab itu pengarang syarahan ni dia kata, manusia yang diperangi itu bukan semua manusia. Bukan semua manusia. Tengok, Nabi ada bunuh bapa saudara dia yang jaga dia.
Kalau Abu Lahab, ya. Bapa saudara yang jaga Nabi SAW, siapa dia? Abu Talib. Kafir. Ada dia memusuhi? Tak ada. Dia menyayangi. Hatta akhir hayat Abu Talib sendiri pun, Nabi masih dakwah. Tengok. Ini kelembutan Islam. Jadi bukanlah semua manusia Nabi Islam ni datang untuk paksa mereka masuk kepada Islam. Kalau mereka tak nak, itu bukan hidayah, bukan milik kita. Ini hidayah kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kata pengarang, yang kita musuhi adalah orang yang syirik kepada Allah, penyembah berhala yang sudah nyata menjadi musuh kita. Maknanya bukan kita tengok kawan kita Cina, dia pergi keluar rumah dia, dia sembah berhala, kita pergi bunuh dia. Tak, bukan macam tu. Maknanya dia kafir dan dia menghina Islam, dia memusuhi Islam, dia buat fitnah kepada Islam. Memang dia runtuhkan rumah-rumah agama Islam, tempat sujud agama Islam, yakni masjid dan surau. Macam mana di Syria, Bashar al-Assad and the gang, tenteranya sebelum kejatuhan dia musnahkan masjid-masjid semua ahli sunnah wal jamaah. Itu antara orang yang memusuhi. Orang yang macam ni baru kita perang. Itu yang disebutkan oleh Nabi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi manusia. Memerangi manusia ni maknanya apa? Orang yang musuh kepada Allah, orang yang memerangi Islam, kita layak bunuh dia. Baik. Macam Abu Jahal, kan? Apa yang dia tak buat pada Nabi, sehingga Allah turunkan perintah perang dia. Lalu dia mati, baru masuk peperangan pertama yang besar, iaitu peperangan Badar. Mati dah Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam peperangan pertama yang besar antara musyrikin Mekah dengan Islam. Dia mati awal-awal lah. Dan dibunuh oleh 2 orang pemuda, bukan orang tua. 2 orang pemuda, budak lagi. 2 orang budak ni, dia pergi jumpa Rasulullah, dia pergi jumpa beberapa orang sahabat. Pakcik, mana Abu Jahal? Dalam barisan tentera musuh, tentera kafir ni, kami nak tahu kedudukan Abu Jahal kat mana. Dia tak nak cari musuh Allah yang lain, dia nak cari Abu Jahal. Dan mati dibunuh. Abu Jahal ni mati dibunuh oleh 2 pemuda ini. Dipancung kepalanya dalam peperangan. Bila dah bunuh, settle lah kerja budak ni. Dia nak bunuh Abu Jahal ni. Padahal musuh Allah banyak, 1000 orang. Tapi yang mereka cari adalah Abu Jahal. Tengok, ni di antara pemuda-pemuda Islam yang dijamin syurga oleh Allah dan Nabi SAW. Jadi yang kita musuh, bukan yang musuh, yang kita perang adalah orang yang memerangi Islam. Hatta orang melukai diri Nabi pun Nabi tak musuh. Nabi takkan, kalau orang ejek Nabi, ejek peribadi Nabi, kamu ni sihir, kamu ni penipu, kamu ni tak amanah, kamu ni macam-macam. Orang ejek diri Nabi, Nabi buat relax lagi. Maksud relax ni apa? Nabi tak ambil indah perkara itu. Tapi kalau dia menghina Islam, menghina Allah, sehingga Allah turunkan wahyu perang. Sebab tu kita di Malaysia, walaupun kita tak mampu untuk pergi, kalau ada video-video orang yang non-Muslim dia menghina Islam, kita tak mampu untuk pergi jatuhkan hukuman ke atas dia. Kita doakan supaya Allah hancurkan dia, sebab dia dah mula menghina Islam. Adapun kalau jiran kita yang baik ni nak raya Cina, dia bagi sekotak 5, ambil makan baik. Sebab bukan semua orang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita memerangi dia, bukan. Sebab tu kafir ni pun ada beberapa jenis. Kafir yang layak kita perangi dipanggil kafir harbi, kafir yang memang memusuhi Islam. Ada pun orang kafir yang duduk dalam negara Islam dan dia mengikut pemerintahan, peraturan, perlembagaan yang telah wujud dalam negara Islam itu, maka kita tak boleh perangi dia. Sehinggalah dia zahirkan
Dilanggar undang-undang yang terdapat dalam negara kita, baru boleh. Tapi kalau dia duduk secara aman, ataupun dia duduk negara lain tapi dia minta keamanan daripada negara kita, sebab negara kita negara aman, tentera kita kuat, dia minta keamanan, dia tumpangkan negara dia di bawah keamanan negara kita, maka juga kita tak boleh bunuh dia walaupun dia kafir. Yang betul-betul kita boleh perangi adalah iaitu kafir harbi. Itu Ustaz, tuan-tuan jangan masuk politik lah. Yang dalam parlimen tu geng-geng non-muslim hentang ni, sekarang ni isu nak sebut Alhamdulillah di Sabah dan dibenarkan untuk menggunakan perkataan Allah dalam gereja. Di Sabah tu dah biasa. Itu macam mana Ustaz? Kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Moga Allah bantu kita, kuatkan pimpinan yang ada ini, teguhkan Islam yang ada di negara kita. Itu saja. Kita tak mampu, kita orang awam. Kita jangan ambil pot, itu kerja mereka. Kita damaikan masyarakat, letak sekejap bendera politik kat tiang gate surau, datang ramai-ramai belajar. Masuk surau, tinggalkan kejap perbezaan politik dan sebagainya. Belajar agama tu lebih penting daripada politik. Politik dalam dia dalam bab fiqh. Dia bukan dalam bab ilmu tauhid. Dia bukan dalam bab yang semua orang perlu dibelajar. Tak. Siapa yang termasuk, siapa yang melibatkan diri dalam politik, dia wajib belajar hukum hakam tentang politik. Kalau kita yang sekadar pergi undi, kita lepas. Dia fardu kifayah, bukan fardu. Adapun fardu ain, ilmu tauhid. Kita damaikan semua orang supaya orang faham tentang ilmu akidah tentang Islam. Antaranya kita belajar hadis Nabi SAW. Baik, kata pengarang, bukanlah maksud perintah ini untuk memerangi orang-orang kafir jika mereka tidak mahu bersyahadah. Bukan macam tu pula. Bukan macam tu juga. Kamu tak nak ikut aku syahadah, pancung. Bukan macam tu. Bukan. Bersembahyang, berzakat, ini kerana memerangi mereka kerana hal tersebut berlawanan dengan kesucian dan ketinggian roh pengajaran Islam yang murni. Bukan macam tu. Ada tak Nabi buat perjanjian dengan kaum Yahudi? Ada. Masa Nabi dah berhijrah ke Madinah, Nabi buat rundingan dengan kaum Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Buat juga. Orang Islam, orang bukan Islam ketika Nabi di Mekah, orang bukan Islam, orang kafir ni yang menyembah berhala, mereka mempercayai Nabi dengan mereka menjadikan Nabi ni macam bank bergerak. Mereka harta banyak. Semua harta mereka ini, mereka yakin Nabi ni seorang yang amanah. Mereka memberi Nabi mengamanahkan harta mereka untuk dijaga oleh baginda Nabi SAW. Nabi tak pegang. Jadi maksud di sini bukan semua orang kafir, walaupun mereka tak nak bersyahadah, kita pegang. Macam saya, tuan-tuan, meja saya di dalam bilik guru tu, sebelah meja saya ni sing. Dia duk cerita tentang baru ni Allah uji dia. Minggu pertama bulan tu mak dia meninggal. Minggu pertama abang dia meninggal. Minggu depannya mak dia meninggal. Dalam nak uruskan jenazah mak dia tu, anak dia kena heart attack meninggal. Kemudian sebelum anak dia meninggal tu, anjing dia meninggal. Dia kata, saya tak tahu buat apa dah Ustaz. Dia panggil Ustaz. Kadang-kadang dia panggil brother kan. Dia nak pencen lah tahun depan. Dia kata, saya sekarang menung, tak tahu buat apa. Mulut ni gatal dah. Masuk Islam. Mulut ni dah gatal, tapi kita doa pada Allah. Kita tak ada kekuatan lagi nak cakap. Tapi dia cerita semua. Dia cakap Tuhan punya kerja, Tuhan sayang anak saya tu yang dia ambil awal. Kita faham. Konsep yang dia cakap tu sama. Tetapi agama dia dengan agama kita tak sama. Konsep dia ni. Dia kata, saya pun sembahyang, kita tahu Tuhan yang menciptakan alam ini. Dia cakap Tuhan. Konsep yang dia cakap tu sama. Kita tak katakan Islam dengan agama Punjabi dia tu sama, tidak.
agama lain. Islam yang paling suci, agama yang layak dianuti, yang selamat dianuti. Adapun konsep yang dicakap tu, konsep yang dicakap tu sama. Dan pegangan kita itu adalah bahawa yang menciptakan alam ini, yang menjadikan pergerakan makhluk ini adalah Allah. Jadi kita walaupun dia kafir, bukanlah semua kafir kita nak musuhi. Kalau betul Islam ajarkan kita bahawa jumpa kafir je bunuh, maka dia tak hidup dah. Tak ada sebelah saya. Gunting ada atas meja saya, pisau ada dalam pesebok saya, kursi kayu besi pun ada, boleh hempur je bila-bila. Tapi disebabkan perintah Allah ini dan perintah Nabi, Nabi sebut umirtu an uqatilan nas, walaupun secara ayat kamus kita lihat bahawa Allah perintahkan Nabi supaya memerangi manusia, tapi bukan semua manusia kita nak perangi. Sehinggalah hatta tashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah orang itu mengucap 2 kalimah syahadah. Itu perbahasan lain. Dia bukan paksa orang tu masuk Islam, tapi bukan juga wajib ke atas kita perangi semua orang. Tidak, kita kena faham itu. Pertama, Allah kata, Nabi sebut perkara itu bahawa nak bagi tahu bukan semua orang kita wajib perangi, kecuali yang memusuhi Islam. Dan bila mengucap 2 kalimah syahadah, bila dia mengucap saja, orang kafir itu mengucap saja 2 kalimah syahadah, walaupun dia ada sifat buruk, maka hukum dia akan jadi haram bagi kita bunuh. Haram bagi kita menyakiti hati dia. Haram kita untuk mengambil kesempatan di atas kesenangan dia. Tu dia jadi hukum. Bila dia masuk Islam, hukum dia jadi lain. Sebelum dia Islam, hukum dia apa? Haram kita memaksa dia masuk Islam dengan cara kekerasan dan sebagainya. Kita kena faham hadis tu. Jadi insya-Allah perbahasan ni kita akan sambung pada sesi akan datang, dan hadis ini sangat penting. Sangat penting bahawa ini dasar Islam. Ini peraturan ataupun undang-undang yang Allah gazetkan, mudah fahamlah, yang Allah turunkan wahyunya kepada Nabi SAW. Bagaimana kita nak menjadi seorang mukmin Muslim yang sempurna. Wallahu alam. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan bertemu. Ramadan kita rehat kejap tuan-tuan. Tapi tak rehat juga kita, lain masjid semua penuh. Subhanallah alazim, doakan kekuatan lah tuan-tuan, insya-Allah. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa yang lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.